Tapi at the same time kita kena berhabis duit lah. Macam kau, Betul. dalam pada masa kau nak explore hobi kau ni pun kau dah buat duit lah. Yes, buat duit juga. Tapi nak katakan hobi aku dengan hobi kau, which is kau main more to multimedia, dengan aku punya hobi is more to hand punya kerja. I think lagi bagus kerja kau jugalah, which is in media. Faham? In media kalau kau buat salah kau boleh control Z je bro. Boleh control Z je. Betul. Back kan. Copy paste. Faham? Kerja aku kalau nak back dah fucked up lah. Unless macam aku cerita dia ter-delete file kan. Ter-delete file. Lepas tu rajin pula dah delete file, recycle bin kosong terus. Habis. Tak boleh buat apa, pisang keluar, okay, beli kopi. Benar. Cari kopi senyap Okay. So daripada hobi kau dah buat duit apa semua kan, kau tak nak develop further, maksudnya